Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Sahal bin Sa'ad bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ahli syurga itu mereka saling melihat kepada satu sama lain di dalam bilik di dalam syurga. Nampak bilik rumah dalam syurga seperti mana kamu nampak bintang di langit. Kata perawi, saya ceritakan hadis ini kepada Nu'man bin Abi Ayyash. Dia kata, saya dengar Abu Sa'id Al-Khudri berkata, seperti mana kamu nampak bintang yang berkilat-kilat, yang bersinar-sinar itu di ufuk timur atau barat. Jadi nampak orang yang duduk dalam bilik ataupun bilik itu sendiri, nampak daripada jauh kilat-kilat, bersinar-sinar. Lepas tu dengan syarat satu lagi serupa dengan hadis sebelum pada ni, dari segi makna dia, bukan lafaz dia sama, lafaz dia tak sama, makna dia sama. Dengan syaratnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Sa'id Al-Khudri bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ahli syurga itu nampak orang-orang yang berada di dalam bilik-bilik di atas mereka seperti mana kamu nampak bintang yang bersinar-sinar yang akan turun dari ufuk sebelah timur atau barat, kerana ada perbezaan lebih kurang di antara mereka itu di dalam syurga. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, adakah itu tempat-tempat para nabi yang tidak boleh orang lain sampai? Nabi SAW kata, bermakna Nabi SAW kata kepada saya lah, kepada perawi ni. Perawi ni siapa? Abi Sa'id Al-Khudri lah. Dan dia tanya saat ni, adakah itu awak nampak jauh tu, itu tempat-tempat para nabi yang orang lain tak sampai? Dia kata kepadaku, bahkan demi Tuhan yang nyawaku berada di tangannya, bukankah itu adalah orang-orang yang telah beriman kepada Allah dan membenarkan para rasul. Kamu nampak kilap-kilap sinar-sinar tu orang, ni bukan kedudukan para nabi, orang manusia biasa. Jadi tempat dia ataupun dia tu sendiri tu kelihatan kepada orang yang jauh, nampak kilap-kilap sinar-sinar. Bukan bilik ataupun tempat tinggal nabi, dah ni biasa lah setara tu. Perkataan asalnya al-ghurfah dengan makna bilik asalnya. Al-ghurfah juga kadang-kadang dipakai dengan makna rumah, kadang-kadang dipakai dengan makna tempat duduk, makna yang umum dia, tempat duduk, tempat menginap dalam syurga. Tapi dalam istilah hadis disebutkan al-ghurfah itu satu darjat ataupun kedudukan dalam syurga yang paling tinggi. Jadi maksud darjat tu tempat duduk lah, tempat tinggal, tempat ahli syurga yang paling tinggi. Jadi hak ni nak ceritanya apa dia? Beza di antara satu kelas, satu peringkat dengan satu peringkat dalam syurga tu jauh. Yang pertama kita katakanlah seperti kita nampak bintang langit, itulah jauhnya kedudukan. Hak yang kedua tu nampak gitu. Hak yang ketiga tu nampak yang kedua gitu pula. Gitu. Pasal apa? Luas syurga tu. Bukan seperti bumi yang sempit ni, tidak gitu. Tapi luas, jauh. Langit dia tu jauh, bumbungnya tu jauh. Sebab bumbung dunia kita ni hak ni lah, langit ni lah. Sedangkan bumbung ahli syurga ialah arash. Itulah gambaran dalam hadis-hadisnya. Dia sebut bumbung syurga ialah arash Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya langit dia tu sangat tinggi dan kedudukannya masing-masing duduk tu sangat luas lah. Jadi hak ke bawah dia tengok atas sejauh tu lah. Tapi dia nak pergi boleh, tidak susah, boleh pergi. Cumanya tempat masing-masing. Seperti tiap-tiap peringkat ahli syurga tu, tidaklah kata bila dia duduk bawah tu dia berasa hina diri, dia berasa kurang. Tak. Maknanya hak ni nak cerita hak sebenar lah, hak sebenar. Tidaklah kata dia tak boleh pergi, tak boleh masuk misalnya, jadi susah, dia pun jadi berasa terkilan lah, kecewa, duka cita. Tak ada lagu tu. Cuma dia tak dapat. Sebagai contohnya, orang hak tak makan apa-apa, memang selera dia tu tak ada. Bahkan kadang-kadang kalau dalam dunia lah, contoh dalam dunia, kalau benda tu dia tak boleh alahan. Misalnya orang tak makan buah durian, walaupun buah durian tu maha sedap kepada satu golongan yang lain, tapi kepada dia tak boleh. Dia tak suka apa buah durian, tak ada tertarik pun. Dia tidak berasa dia kurang, dia tidak berasa meminggirkan dia. Dia tak suka gitu. Gitulah keadaan ahli syurga dari segi perasaan dia tu. Dari segi perasaan dia. Supaya juga ahli syurga hak kata tak dapat minum arak, jadi tak sesat. Orang minum arak dalam dunia ni, Nabi kata tak dapat minum arak dalam syurga. Jadi kira-kiranya kurang lah dia. Dia tidak suka kurang. Tapi hakikat, kalau kita hakikatnya kurang, hakikat tu dia tak suka. Sebab kita katalah kita berahi wadriya, berahi macam-macam buah lagi, kita kata kepada orang tak berahi, hakikatnya dia mau kurang, dia mau tak dapat, kurang dapat nikmat hakikatnya. Sebab apa kita suka itu benar, tapi bagi dia tak suka gitu. Itulah keadaan ahli syurga. Dan dia boleh gilas kat mana dia boleh, ada lah tempat-tempat yang dia tak dapat pergi, tapi dia tidak suka gapo sebab tak ada. Dia kena fikir gitu, baru mudah faham. Kalau tidak, muskil lah. Tengok orang jauh, lepas tu tak sapa apa, boleh nak pergi jumpa ke apa. Cuma ada benda-benda, ada tempat-tempat, ada kawasan-kawasan yang dia tak pergi.
keistimewaan itu dirasai oleh orang itu sahaja. Ya dia aja tidak seragam, tak dapat benda tu. Itu keadaan ahli syurga. Satu, kedudukan tu sangat tinggi, jauh. Walaupun jauh, mudah je dia nak sapa. Sebab kita learn ni, zaman learn ni terutama, tak ada payah mana nak pergi Amerika ke, nak pergi Jerman ke, nak pergi Jepun ke, tak ada payah mana. Ada pitih je. Kita kata kalau dalam dunia ni pun lagu tu dah. Dengan adanya kenderaan, dengan adanya kemudahan, dekat. Begitulah juga hak saya. Ini hak tengok daripada jauh. Ada juga setengah ulama kata ghurfah di sini dia ada banyak ghurfah. Satu hak kedudukan tadi nampak jauh tu. Satu lagi tempat tinggal rumah tu. Tu gambar adalah hadisnya disebutkan dalam riwayat Tirmizi, Ibnu Hibban dan lain-lain disebut riwayat Abu Malik Al-Asy'ari. Dia kata inna fil jannah ghurafan yura zahiruha min batiniha. Dalam syurga tu ada banyak bilik, ruang-ruang lah. Bahagian luar dia dapat dilihat dari dalam. Luar kita boleh tengok, dalam nampak luar. Dalam riwayat Baihaqi ada tambahan. Dia kata semua tu, ini binaan dia, bangunan dia tu, daripada pelbagai jenis permata. Kita nak boleh pakai di tangan sikit tu pun jauh dah. Ini semua rumah, dinding bilik. Dalam riwayat yang lain disebutkan, ada riwayat daripada Sayyidina Ali, riwayat marfu', dia kata seorang Arab, dia kata, untuk siapa ni, boleh kau siapa ni hak lagu ni Rasulullah SAW kata, apa dia, dalam syurga tu ada banyak bilik, hak luar, bahagian luar dapat dilihat dari bahagian dalam, dan bahagian dalam dari bahagian dalam dapat lihat bahagian luar dia. Jadi seorang Arab ditanya, dia kata untuk siapa? Rasulullah SAW kata, ini boleh untuk orang yang lembut percakapan, kecek berbudi bahasa, kata tidak kasar, kecek menyakiti hati orang. Tu ini sedia untuk demo. Dan orang puasa sama mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia raya lagu ni, hak wajib tu tak kira dah. Hak wajib tu, hak tidak wajib. Senang kami misalnya, dia buat hari-hari putih tengah bulan tu, dia buat. Hak mana-mana sunat puasa, kalau puasa dia jaga. Dan soal lagi bersembahyang malam ketika orang duduk tidur. Orang duduk tidur, dia duduk sembahyang. Yang ni supaya hak Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarlah kira-kiranya. Untuk tu. Jadi kita orang zaman dulu kan raya tak dapat tu. Banyak ni gambaran-gambaran dalam syurga. Kalau kita kata di padang mahsyar dan sebagainya, orang sampai ni mudah nak lebih dekat lagi dengan hak Nabi royak. Tapi tak habis lagi, banyak lagi hak Nabi royak tentang syurga tu. Tak ada contoh lagi dalam dunia. Tapi banyak daripadanya sudah ada. Hak ni rumah cermin. Zaman dulu mana ada orang terfikir nak rumah cermin, satu bangunan cermin. Sekarang ni kan hak duduk dalam nampak luar. Hak duduk luar nampak dalam. Ada kalanya hak duduk luar tak nampak dalam. Hak dalam nampak luar. Hak tu lah dalam hadis ni sebut. Zaman dulu orang tak terfikir hak tu. Apa maksud? Jadi dia cerita ni, ahli syurga tengok orang atas dia seperti tengok apa ni, bintang yang bersinar-sinar, cerah, kilap-kilap di ufuk timur ataupun barat. Ini sebab apa jadi gitu nampak jauh kecil? Sebab jauh. Benda tu kalau besar setengah mana pun, kalau jauh kita nampak kecil. Sebab bintang jauh beribu kali. Hak dia nampak tu satu negeri, satu dunia lain pula. Padahal tu hak dia. Okay? Lemah kalau memikir. Tak padan dengan sembahyang 5 waktu tu nak balas. Tak. Patutlah dia kata dengan rahmat dia semua dapat sebelum pada ni tu. Ya ledah lagu. Jadi sahabat-sahabat tanya, itu tempat tinggal Nabi-Nabi ke? Ya, orang lain tak sapa. Nabi SAW kata, tidak Nabi-Nabi tu. Mana ada harapan lah kita kalau tak. Itu bahkan demi Tuhan yang nyawaku berada di tangannya adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan benar-benar betul-betul membenarkan para rasul. Boleh. Jadi iman dia tu tinggi lah. Kalau beriman biasa tu duduk bawah tapi beriman juga, percaya juga kepada Rasul. Jadi tingkatan iman itu menunjukkan tidak sama. Tingkatan tasdik membenarkan Rasul itu pun tidak sama. Manusia ni walaupun kata beriman, tidak sama orang beriman. Orang beriman curi pun ada, macam-macam orang beriman pun. Orang yang membenarkan Rasul banyak juga kesalahan, dosa dia buat banyak. Jadi makna ada peringkat. Orang yang betul-betul ni makna jadi seperti dia, ikut seperti dia. Kalau ada kesalahan, minta ampun dengan Allah SWT. Ada dosa, taubat. Gitu cara dia. Tidak leka. Hak itulah yang akan boleh. Bukan makna Rasul lagi, bukan para Nabi tu. Tak. Orang biasa, manusia biasa boleh sampai ke situ. Ni cerita kalau kita tanya hak zaman sebelum kita mari dalam dunia, ingat tak? Ingat, tak boleh royak. Hak ni saya esok ni kita duduk baca ni insya-Allah, dan dalam Quran sebut tu. Esok ingat dulu kita duduk dalam sebab dalam Quran pun sebut ahli syurga duduk bincang-bincang dulu kan, kita kata dah gini, kita percaya dah ni, jumpa dah lah. Dan dia ingat. Kalau kita nak ingat sebelum kita mari dalam ni, dah tak ingat. Padahal dalam perjanjian di alam zar tu ada buat dah.
kita tak ingat. Nak ayatnya alam dunia ni memang masuklah. Dia cukup kita ingat molek. Kalau hak dulu ni tak kira. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Hak dalam Quran tu bila? Jadi saksi dah dulu kita ni bahawa tak ada Tuhan melainkan Allah. Tapi kita tak tahu man. Tak ingat sikit apa. Hak dalam dunia ni, dalam hadis sebut, dalam Quran sebut, ingat. Saya ingat. Bukan seperti itu.